Disebabkan cuaca dah kembali okey, ajalah kita jalan-jalan campsite. Ni adalah jalan masuk. Lepas tu korang akan jumpa pintu gerbang iaitu Deru Alam Campsite. Siapa nak nombor telefon dia, wasabi lah tu nombor telefon dia. Okey, jom kita jalan ke dalam. Masuk je pintu gerbang ni, korang akan jumpa apa kita panggil, resepsionis dia dulu Kena daftar dulu. Kena daftar dulu. Yang tu yang dekat kereta putih tu. Yang ini apa dia atasnya, surau kan? Rasanya surau ni. Rasanya atas ni surau. Saya pun tak pasti kot sebenarnya. Apa di toilet? Belakang tu toilet. Atas ni surau. Bawah ni macam tempat lepak-lepak lah. Dia ada kerusi. Masa kami datang semalam ada kerusi kat sini. Tu. Boleh lah lepak-lepak. Kemudian masuk je. Korang terus daftar. Bagi tahu pada dia punya staff ataupun CEO. Korang dah booking tapak mana. Kat sini ada jual ais. Apa lagi? Maggi. Itulah apa tu, jajan-jajan lah. Ada gula, susu, sos, sabun-sabun, gas, semua ada. Inilah dia punya barang-barang dia yang dijual. Ni dia. So boleh QR. Okay. Kemudian dia ada barbecue pit kat sini. Ni sewa berapa ringgit? RM20. Ni RM20 sekali sewa. Okay, belakang tu tandas. Tandas dia unisex kot. Jom kita tengok. Kat sini ada sinki. Ais pun ada dijual kat situ. Satu beg RM2. Satu beg RM2. Kat sini ada toilet. Laki dan perempuan. Bilik mandi. 3 dekat sebelah sini, 3 kat sini. Toilet dia memang bersih lah. Memang menarik toilet dia. Kemas je. Okay, jom kita tengok seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nur Azliza, CEO Deru Alam Campsite. Selaku CEO, saya ingin mengalu-alukan kita campus ke Deru Alam Campsite untuk sama-sama menikmati keindahan alam dan menikmati riadah bersama keluarga. Jika sesiapa nak booking, boleh melalui WhatsApp yang ada tertera pada banner kita di pintu hadapan. Dan ada juga kita nombor telefon di TikTok Deru Alam Campsite. Jadi apa-apa follow TikTok Deru Alam Campsite. Follow TikTok Deru Alam Campsite untuk mengetahui update dan apa-apa juga mengenai Deru Alam Campsite. Okey, terima kasih Kak. Memang campsite ni terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tu dia tadi, itu adalah CEO Deru Alam Campsite. Alhamdulillah. So siapa yang belum lagi merasa berkemping dekat Deru Alam Campsite ni, boleh datang ramai-ramai. Boleh follow TikTok Deru Alam Campsite. Dan tadi saya ada letak apa ni, nombor telefon WhatsApp. Boleh WhatsApp direct je. Dia tak ada SKB kan. Dia tak ada SKB, so WhatsApp direct je. So jom kita nak pergi tengok tapak pula. Okey, selepas dah register tadi dekat situ, dah tahu tapak mana apa semua. So korang boleh load barang dekat tapak, dekat bawah, ikut laluan sini. Dekat je dengan pintu gerbang ni. Lepas pintu gerbang ni memang laluan untuk ke tapak. Tapi selepas load barang, korang kena parking kereta dekat atas lah. Nanti kita tunjuk parking kat mana. Kita ada tapak deck. Untuk harga nanti korang boleh tanya sendiri dengan CEO lah. Ini tapak deck. Ada sinki juga kat ujung sana.
Saya tak boleh nak review lebih-lebih sangat sebab ada camper. Ini pun deck juga. Memang view best lah. Tinggi kan. So laluan bawah ni turun ni untuk cabin barang untuk tapak bawah. Dan laluan sini juga adalah untuk tapak yang berhadapan dengan sungai. So ni deck yang kedua. Bawah ni deck yang ketiga. Deck yang di bawah ni besar. Boleh muat 5 kodi 5 kan? kemah lah kalau susun. Ikut pada saiz. Ikut pada saiz kemah lah, tapi boleh muat banyak. Kalau kemah kecil, lagi banyak boleh muat. So ada sinki. Ada sinki, ada plug point. Dekat atas ni pun sama. Ni deck, sana deck. Okay. Ni kat sini ada tangga untuk turun ke sungai. Ini untuk tapak deck lah. Kalau untuk siapa yang booking tapak bawah ni, daripada atas tadi, korang boleh turun ke bawah untuk load barang dulu. Ataupun kalau korang tak nak susah-susah, ialah nanti nak kena reverse balik apa semua sebab jalan kecil, korang boleh guna wagon lah. Guna wagon, tarik wagon untuk load barang. Tapak dekat sini, semua tapak belakangnya ada sinki. Dan kat sini ada laluan untuk turun ke sungai. So, tapak ni depan dia ada tu lah. Ada deck comel tu. So kalau nak healing-healing kan, memang best lah. Ini siapa yang dapat tapak atas ni deck ni, memang best tu. Tambah pula lepas hujan nampak kabus. Memang nice. Atas pula pokok durian. Mana buah durian? Tu. Ni pokok durian. Okey. Jom. Okey, selepas laluan bawah tu tadi untuk tapak deck dan juga tapak depan sungai. Dekat sini pun ada laluan. Yang daripada pintu masuk ni tadi. Terus je ada laluan untuk ke tapak 15, 14, 13, 20, 21. Semua boleh gunakan laluan ni lah. Boleh park kereta untuk load barang. Ini deck yang kat atas tadi. Atas ni pun ada deck juga. Untuk tapak deck kat atas ni, toilet dia kat situ. Toilet kat situ. Tapi saya tak berani lah nak terjah sebab ada orang. So untuk tapak ni dia ada disediakan sinki, tong sampah dan juga plug point. Plug point kat sini 24 jam. Kat sini campsite ni jangan susah hati. Kat sini memang terang. Yang di bawah ni adalah kemah Kamil. Siapa yang follow Kamil Kodi, itulah dia ni. Dekat atas sini pun ada deck juga. Okay. Ini untuk laluan yang tu lah. Laluan tapak kami tadi. Inilah laluan dia. Boleh je park dekat sini, lepas tu load barang. Okay. Ini pun tapak yang seterusnya. Tapak ni besar. Boleh muat Kodi, kalau tak silap saya, Kodi Familia Pro. Kot. Saya pun tak pasti sangat. So ada sinki. Ada sinki, ada plug point dan tong sampah. Okey, untuk tapak ni kat sini yang Kodi ni, ini adalah tapak 15. Sebelah Kodi tu tapak 14, 13 dan hujung sekali bawah pokok tu tapak 12. Tapi tapak 12 tu kecil sikit lah. Kalau tapak ni, kalau Kodi 10, Kodi 17, InsyaAllah boleh muat. Yang ini tapak 20. 21, 22. Ini dekat lorong ni ada 3 tapak, 20, 21, 22. Semua plug point ada. Cuma yang area tengah ni sinki kena itulah, sinki dekat tandas. Dekat sana. Yang tu yang buluh tu area tandas. Sebelah perempuan dan sebelah sini belah lelaki.
ada 2 pintu perempuan dan 2 pintu lelaki. Lepas tu ada sinki. Okey. Tapak atas ni boleh kita kata apa, private Private juga. tak ada juga kan. Tapi tapak ni semua tapak ada disediakan sinki kat belakang. So tak susah lah untuk korang nak membasuh. Nak kena berangkut kan. 4 tapak. Kat sini ada 4 tapak. Okey, di hujung sekali adalah tapak nombor 22. Ni tapak 22. Ada pokok kat atas. Berhadapan dengan tandas. Ni memang mudah lah. Nak pergi tandas tu memang dekat. Ni tapak 22. Ini tapak 23. Rumah kami okey. Terselamat Yang tu, yang Polaris tu tapak nombor 24. 25. Yang ujung sana bangka 25. Semua di belakang, setiap tapak semua ada sinki. Dan kat sini memang terang sebab dia ada ni lampu ni. Malam-malam memang terang. Okay, tapak bahagian atas ni kita dah selesai. Kita nak terus tengok tapak kat bawah. Sambungan pada tapak yang mula-mula dekat bawah tu tadi. Okey, untuk tapak yang kat bawah ni tadi, loading barang kat sini pun boleh. Loading barang kat sini pun boleh. Tapi apa-apa pun kena ada wagon lah. So ini laluan wagon dia. Laluan wagon untuk ke tapak yang sebelah sana. Untuk yang ke tapak sebelah sana. Siapa yang tapak tepi sini ataupun tepi sini, boleh direct tarik daripada sini sampai ke bawah. Okey, untuk tapak dekat bawah ni, dia ada berapa? Saya rasa 11 ataupun 12 tapak. Start daripada hujung sana yang dekat deck tu sampailah depan-depan sini. Depan-depan sini. Yang ada laluan tangga. Setiap tapak, belakang tapak ada plug point dan juga sinki sampai hujung sana. Sampai hujung sana. Okey. Jom kita tengok laluan ke sungai pula. Yang dekat bawah ni, tapak area sini yang lepas daripada yang deck ujung sana tu, depan tapak memang ada ni lah. Apa kita panggil beranda. Beranda yang kat depan tu. Memang ada. Tapi sebelah sini tak ada. Sebelah sini tak ada. Dia direct je. So ini laluan ke sungai. Agak curam. So hati-hatilah. Make sure ibu bapa tolong pantau anak-anak. Kat sini dia ada deck. So bolehlah tengok anak-anak mandi kat sini. So jangan risaulah kalau kepala air pun takkan menjejaskan tapak sebab tinggi. Dia tinggi. Ni tadi sebab baru hujan. So air dia memang agak keruh lah. Tapi tak adalah naik tinggi ke apa ke, tak ada. Okey. So far macam mana awak mandi 2 hari ni? Okey ke? Ya, seronok. Okey, seronok. Awak? Seronok tak? Seronok tak? Seronok tak mandi sungai? Seronok. Diorang ni pagi-pagi dah selit mata, tukar baju, dah terjun sungai. Dia punya sungai dia memang apa tu kita panggil kid friendly. Dia tak adalah apa, tak dalam pun. So anak-anak memang selamat lah mandi. Tapi apa-apa pun ibu bapa kalau boleh turunlah sama-sama untuk tengok anak mandi. Laju. Airnya laju. Okey. Okey, kita ke tempat seterusnya. Lepas korang dah loading barang, semua dah settle. So korang kena naik balik ke atas dan parking kereta dekat sini.
dekat mana, macam mana laluan dia. Jom kita tunjuk. Okay, selepas korang dah loading barang, korang kena naik balik ke tempat registration ni. Dan terus parking kereta dekat sini. Tempat parking kereta disediakan. So don't worry. Malam-malam pun memang terang. Ada lampu. Ni tempat parking lah. So jangan risau, tempat parking dia memang selesa. Okay? Okay. Ya, itulah dia review serba sikit lah daripada kami 4A Campus. Harapnya semua boleh faham lah. Nanti tak faham kita letak Map. dekat kita punya. Nanti boleh refer map. So untuk korang siapa yang belum lagi pernah sampai ke sini, yang belum pernah sampai, kita mengalu-alukan jemput datang. Recommended. Ya, betul. Kita sangat-sangat mengalukan kedatangan semua kampus. Rasa sendiri macam mana pengalaman camping dekat Darul Alam Campsite. So far kami hampir 3 hari kami kat sini. Memang best. Anak-anak memang layan lah mandi sungai. Tapak okey, toilet cantik. Betul? Toilet cantik. Tak puan berapa jam. Betul. So sampai di situ sajalah kami punya review. Dah datang ramai-ramai ke Darul Alam Campsite. Nanti boleh terus booking dekat WhatsApp pada nombor yang tertera. Okay? Kita jumpa bulan nanti. Bye-bye.